people get confused sometimes when they use hydrogen yang store dibeli, itu sebenarnya adalah alternative energy. So kat sini kalau kita tengok kelebihan solar dan juga green ataupun hydrogen ni, dia bertempat. Contoh, kalau tempat tu dinding, you can get a very good dinding energy, betul? Kalau tempat tu mataharinya terik dan dia dapat solar. Tetapi hidrogen dia boleh guna dalam mana-mana situasi. Siang, malam, ada angin, tiada matahari, boleh guna. Alright, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. So hari ini kita kembali lagi ke Generasi Varsity bersama dengan kita hari ini Syarah dan juga pengarah daripada Institut Safiul. Hari ini kita akan membincangkan selalunya kita santai-santai bro, doktor. Tapi hari ini kita lebih mendalam sikit lah, kita deep sikit. Kita akan bercerita berkenaan dengan hidrogen, sumber tenaga masa hadapan. Jadi apa khabar? Selamat datang ke Generasi Varsity. So apa khabar? Apa khabar bro? Doktor. Hai juga. Jadi masih lagi sempat kami nak mengucapkan selamat hari raya. Mungkin kita selalu dengar berkenaan dengan hidrogen, tapi macam mana dia berfungsi itu yang kita tak berapa nak tahu. Mungkin hari ini kita akan lebih kupas sedikit mendalam berkenaan dengan hidrogen, sumber tenaga masa hadapan ni, dan apa kebaikan daripada Malaysia. Mungkin sedikit pengenalan berkenaan dengan hidrogen. Jadi saya boleh mulakan dengan Puan. Terima kasih kepada UKMK moderate session hari ini. Jadi hari ini kita kena santai. Selalunya saya menjadi pensyarah yang mengajar pakai whiteboard dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat hidrogen ni, yang paling dekat dengan kita lihat kemusnahan yang berlaku sekarang. Contoh kalau kita tengok sekarang ni banjir berleluasa, banjir kilat, kemudian kita lihat sungai makin jeting. So ini semua sebenarnya kesan penggunaan bahan aktif yang tidak bersih. Jadi hidrogen ini sebenarnya merupakan alternatif kepada sistem tersebut. Contoh sekarang ni kita hanya bergantung pada fossil fuel. Jadi penggunaan fossil fuel ni dia banyak menghasilkan karbon dioksida. Jadi proses-proses pemanasan global yang dihasilkan oleh fossil fuel ini kita punca daripada penggunaan bahan fossil fuel. Jadi apa yang kita lihat pada masa yang akan datang, kita mencari satu sumber alternatif untuk mengurangkan penghasilan karbon dioksida tersebut. Jadi dengan berkurangnya karbon dioksida, pemanasan global itu dapat ditawar. Jadi maksudnya bencana-bencana yang berlaku sekarang ni lah, dia banyak sebenarnya kat luar negara. Kita tengok salji dah makin kurang. Jadi kehidupan yang betul-betul tu dah mula berkurang. Jadi itulah hidrogen memainkan. Hidrogen ini merupakan sumber tenaga yang mana dia tiada penghasilan karbon dioksida langsung. Dia adalah tenaga kerja dan penghasilan dia itu pelbagai. Dia ada banyak cara penghasilan, dan kalau kita lihat sebenarnya yang sekarang ni secara tidak langsung kita telah menggunakan tenaga hidrogen. Contoh penghasilan fossil fuel ataupun penghasilan bahan-bahan gas asli itu sebenarnya ada sumber sampingan gas hidrogen. Cuma kita akan lihat lebih dalam nanti bagaimana dia yang sekarang ni menjadi sebagai byproduct pada proses, tetapi akan menjadi fuel utama pada masa ini. Terima kasih doktor. So kalau kata hidrogen ni is an alternative, sumber alternatif lah. So, kalau kata sumber alternatif ni kadang ni kita dah ada solar energy, ada kalau kata kereta pun kita dah ada EV kan. Upcoming kita akan ada hidrogen. Hopefully dia akan jadi satu tenaga yang besar juga untuk kita gunakan di masa akan datang. Kalau kita perasan government also dah doing the policies on tenaga hijau kan. Mungkin doktor boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan kenapa pentingnya hidrogen ni, as if dia menyumbang ialah kita dah dengar daripada Prof tadi, peralihan tenaga global kan. Mungkin doktor boleh sedikit berikan gambaran sedikit bagaimana hidrogen dalam kehidupan seharian.
maksudnya penggunaan hidrogen dalam kehidupan seharian. Kita boleh katakan layman word lah, kan, bukan education, bukan academic way, tapi layman word supaya audience kita lebih memahami tentang kata-kata hidrogen. Right, okay. Boleh. Okay. So, sebenarnya hidrogen ni dia bukan something baru tau. Dia dah lama dekat kita. Jadi dalam pelbagai jenis industri, contohnya dalam industri berat, produk tinggi, lepas tu semen, okay. Dia perlukan hidrogen dalam proses dia. Okay, itu satu lah. Kedua adalah sekarang kita tengok hidrogen ini dia merupakan pembawa tenaga. Okay. Pembawa tenaga ni maknanya dia sendiri mengenai tenaga yang boleh digunakan untuk masukkan electricity. Okay. So dalam konteks ini sebenarnya kita dekat sekarang lah, kita nampak ada kereta hidrogen. Okay. Kereta hidrogen dia power dengan fuel cell. Okay. Fuel cell cell fuel, di mana hidrogen akan menjadi sumber bahan api macam petrol. So ini yang menjadi interesting sebab dia dalam proses kita contohnya petrol engine kan, kita membakarkan petrol tu dan pada masa yang sama dia hasilkan CO2. Tapi untuk di sini dia tak ada seperti yang kata, dia memang tidak melepaskan sebarang karbon. Tapi pada masa yang sama dia hasilkan electricity. Baik. Kalau kita melihat daripada segi dasar national policy, kebanyakan ini memang kita nak membangun ke arah ekonomi hidrogen. Mungkin Prof boleh beri sedikit gambaran bagaimana ekonomi hidrogen ini dalam masa 10 tahun yang akan datang atau 5 ke 10 tahun yang akan datang, apa yang sebenarnya digariskan oleh kerajaan untuk ekonomi hidrogen itu sendiri. Okay. Sebenarnya dalam masa terdekat sebenarnya polisi tenaga hijau ini telah bermula lama lah. Kita melihat banyak polisi-polisi telah diwujudkan, tetapi khusus kepada tenaga dan juga tenaga bersih ini kita lihat ada dua, National Energy Policy dan juga NHEDR yang mana khususnya kepada hidrogen. So dalam polisi yang pertama dari National Energy Association ini memang hidrogen tidak ditulis secara nyata di situ, tetapi mereka telah letakkan sebagai mixed energy, di mana mixed energy ini merangkumi peralihan transformasi tenaga yang daripada yang lama iaitu minyak, batu dan sebagainya untuk dikurangkan kepada mixed energy. Mixed energy lebih kepada tenaga alternatif seperti hydrogen, solar, wind dan sebagainya. So itu adalah gambaran yang diberi dari segi pengurangan penggunaan tenaga lama dan meningkatkan peratus penggunaan tenaga baru. Tetapi dalam HETR, di mana khususnya pada tenaga hidrogen, so telah digariskan bahawa ada beberapa projek katalis yang akan diwujudkan untuk meningkatkan kebijakan dari segi facility hidrogen, daripada hydrogen storage dan sebagainya. So kita nampak daripada polisi-polisi ini, kita nampak sekali kementerian dah bergerak, contohnya KPT MOST ini banyak bergerak ke arah strategi untuk hasil-hasil hidrogen. Namun itu saya kata hidrogen ni agak baru dekat Malaysia ni agak baru. Jadi saya nak bagi tahulah, maksudnya di Selfie ni kita institut yang pertama sebenarnya mengadakan khusus eksekutif secara khusus untuk program rendah karbon, yang mana khususnya kandungannya adalah hidrogen. Jadilah itulah kita nak bagi tahu, walaupun ada di luar sana banyak khusus-khusus yang berkaitan dengan hidrogen, tetapi ini lebih umum, dia lebih kepada hijau yang mana merangkumi yang lain. Tapi yang khusus di Selfie ni dia secara khusus lah, dia memang spesifik kepada hidrogen, yang mana dia sebenarnya menyantuni dan menyokong kepada polisi kerajaan yang sedia. Itu yang kita nak beritahu. Dia ada juga dalam bentuk macro-prudential, SPSC professional bakal diadakan satu platform. Yang keduanya sebenarnya kita juga UKM kita sebenarnya main peranan banyak juga untuk memberi kesedaran dan persiapan hidrogen yang baru tadi waktu masa pertama. Jadi pengenalan dan polisi itu kepada masyarakat. Itu juga merupakan antara suatu UKM juga lah untuk membawa hidrogen ini kepada masyarakat.
spacecraft untuk penerbangan seperti kita kata berkenaan dengan hidrogen apa dan sampul semua. Kalau kita lihat di Malaysia pun kita dah actually kita dah start sebenarnya di Perak, di Sarawak dengan program apa kita kata electrophoresis di Sarawak. Jadi dah banyak sebenarnya perkembangan-perkembangan tu. Hopefully soon kita boleh nampak pam minyak macam ni kan, pam hidrogen macam mungkin kepada Dr. Wong berkenaan dengan kita dah berkenaan dengan ekonomi hidrogen, macam mana transition dia melalui dasar polisi kan. Mungkin ada sedikit cabaran kan, ada sedikit cabaran apa yang terbesar sebenarnya untuk dihadapi, untuk kita bawa kepada masyarakat setempat yang tadi untuk mereka memahami sebenarnya ialah sebab kita ada skeptical mind bila hidrogen dah terbakar, dah meletup. Jadi macam mana kita nak bawa this particular thing kepada masyarakat untuk mereka faham transition energy ni sebenarnya dia lebih selamat, lebih orang kata mesra pengguna hidrogen itu sendiri. So jika kita tengok seperti yang Prof tadi mention tentang kesedaran orang, so sekiranya kita orang public, orang tidak dikenalkan tentang hidrogen, memang contohnya jika sekarang kita punya petrol tetapi orang awam pun tidak faham tentang kesedaran petrol tu, mereka mungkin takutkan. Tapi petrol dah lama dekat di sini. Yes. So mereka tak rasa takut sebab dia rasa confident. So macam mana kita nak bagi confident adalah sebenarnya melalui awareness program. Awareness program bagaimana dia lebih memahami tentang teknologi ini. So salah satu adalah melalui khusus lah kan, khusus pendek ke, pemikir ke, so that semua orang faham. Okay. And then lebih mendalam lagi tentang keselamatan hidrogen. Jika kita nak tahu hidrogen itu safe ke, selamat ke, kami mesti kata safe. Kami faham tentang konsep tersebut kan. Tapi untuk membenarkan mereka faham, dan mesti ada something yang kita perlu bawakan kepada orang awam ini. Ini sebenarnya menjadi kita punya tanggungjawab untuk membawakan awareness ini kepada orang awam. Tak kira lah dari muda-muda peringkat yang maybe sekolah rendah sampai ini orang yang dah kerja kan. Sebab ini satu teknologi baru yang kita nampak, it's a new transition. Dia bukan saja it's just follow the paradigm, tapi dia totally change dia. Kita punya mindset tu perlu bersedia dengan teknologi ini. Sebenarnya dia setiap proses tu dia selamat jika kita faham apa dia punya implikasi. Baik, terima kasih. Kalau ikut daripada Dr. Wong tadi, ada safety, maksudnya ada perincian keselamatan. Inilah Prof, kalau kita perasan sekarang pun, kalau yang KTB SKBN kan, sama juga. Kalau kata satu hari nanti kita ada kereta hidrogen yang membesar, maksudnya pasaran kita makin besar. Orang akan fikir, tak nak lah pakai kereta hidrogen, baiklah pakai petrol kan. Dia punya isu dia begitu. Sama juga macam EV hari ni kan, kena charge sampai 20 minit. Kalau isi petrol 5 minit dah boleh jalan kan. So mungkin Prof boleh define kelebihan tenaga hidrogen ini. Apa kelebihan dia daripada bahan-bahan yang lain? Maksudnya from this new energy, apa kelebihan dia daripada the old energy yang kita nak transition sebenarnya? Okay, kelebihan hidrogen dia sebenarnya kalau kita lihat salah satu kelebihan yang utama tentu dia sebagai tenaga bersih lah, mampu mengurangkan the global warming dia. Dia ada penghasilan tenaga bersih. Kemudian seterusnya kalau kita lihat, kalau kita banyak peluang sebanyak EV dengan hidrogen car. Tapi kalau kita tengok balik sebenarnya, EV itu sendiri dia masih menggunakan fosil untuk pencasan dan sebagainya. In fact, kita juga dimaklumkan bahawa bateri untuk buat EV itu dia perlu mining.
Yes. which is very hazardous. Manakala hidrogen ni memang kita guna tu direct refill, there's no recharging, tak perlu tunggu 20 minit seperti yang kita perlu tunggu TV lah. Jadi daripada segi penggunaan hidrogen tu memang direct use. Dia memang once kita refill the hydrogen, then you can guna hydrogen. And then kalau tengah-tengah jalan tu dah terberhenti, kalau kita ada refilling station, just refill, ataupun kita ada tank dalam kereta, then kita refill, then boleh jalan. Okay. So that is the advantage of hydrogen. Kemudian kalau kita compare pula hydrogen dengan tenaga renewable, actually people get confused that hydrogen adalah alternative energy, while solar is renewable energy. Melainkan hydrogen tu dihasilkan daripada bumi, dan baru kita define dia sebagai renewable energy. So people get confused sometimes when they use hydrogen yang store dibeli, itu sebenarnya adalah alternative energy. So kat sini kalau kita tengok kelebihan solar dan juga wind ataupun hydrogen ni, dia bertempat. Contoh, kalau tempat tu windy, you can get a very good windy energy, betul? Kalau tempat tu mataharinya terik, dan dia dapat solar. Tapi hydrogen dia boleh guna dalam mana-mana situasi. Siang, malam, ada angin, ada matahari, boleh guna. So kalau kita tengok, great to use hydrogen. Dan of course, dia fleksibel lah dari segi. Jadi sebenarnya kalau kita tengok direct hydrogen kan, tapi sebenarnya hydrogen ni kita boleh letak sebagai carrier. Contoh, kita nak guna dalam bentuk alkohol. So hydrogen ni boleh diletak dalam bentuk alkohol, alcohol base. So kita ada sistem convert untuk menghasilkan hydrogen in situ. So dia punya, kalau orang kata storage is a problem for hydrogen, tapi kita boleh carry as a liquid, methanol contohnya, dan di dalam tu ada ion hydrogen yang dia akan menjadi tenaga hidrogen. So maksudnya kita boleh store sebagai liquid still to produce the hydrogen in situ. So kita nampak di situ kelebihan. Dan macam yang Dr. Wong kata, sebenarnya kita banyak menghasilkan hydrogen sekarang. Cuma adakah ianya adalah itu yang kita kata ada different type of hydrogen, adakah dia adalah green, adakah dia adalah grey, dia adalah blue, itu yang kita perlu kemaskan. Tapi daripada segi sources, we get ample of sources of hydrogen itu sendiri. So these are the advantages of Okay, Prof. Sebab Prof dah menyebut grey, blue, the types of hydrogen kan. Kalau kita lihat lagi pun, Prof kata untuk carry the hydrogen tu sebenarnya is much more easier rather than ialah kalau bahan-bahan bakar lain kan kita nak bawa dia agak sukar sebenarnya. Tapi kalau kata hydrogen ni dia boleh ditukar. Maksudnya apa sahaja dia punya carrier tu, maksudnya dia boleh ditukar, tak ada isu. Jadi mungkin Prof boleh terangkan sedikit berkenaan dengan jenis-jenis hydrogen yang kita ada. So basically kalau tak silap, kita ada grey, blue, kita ada green. So apa sebenarnya definisi untuk setiap color? Kalau ikutkan hydrogen ni, dia ada tak silap saya sampai 7-8 codes. Termasuk ada red, ada pink. Tapi yang selalu commonly yang kita ada adalah blue hydrogen, grey hydrogen. Grey hydrogen seperti yang Dr. Wan sebut tadi lah, kita ada sistem menghasilkan hydrogen tanpa pemerangkapan karbon dioksida. Semua proses penghasilan yang menghasilkan hidrogen atau gas asid, dia akan ada penghasilan karbon dioksida. So hidrogen yang dihasilkan dari proses ni kita panggil sebagai blue, grey hydrogen. Kemudian proses yang sama, kalau kita ada pemerangkapan karbon dioksida, kita panggil sebagai blue. Maksudnya hidrogen itu adalah blue sebab CO2 kita dah capture. Proses yang tanpa langsung menghasilkan hidrogen yang tadi dah sebut sebagai electrolyzer, dia ada langsung menghasilkan CO2, dia adalah green. Maksudnya tak ada langsung CO2 dihasilkan. Yang tadi ada, yang kedua diperangkap, yang ketiga tiada. Itu yang paling green. Jadi tetapi selain daripada itu sebenarnya kita ada banyak. Kita ada pink, kita ada white, kita ada red. Dan yang terkini lah, macam ini hydrogen kita panggil sebagai gold hydrogen. Yang ini yang mana dia orang deep in the soil, rupanya ada juga gas hidrogen. Itu terkini sebenarnya, ada projek juga dekat UKM. Kan itu yang terkini lah. Kalau kita nak cerita tu mungkin banyak lah tu. Kan itu yang terkini lah, Cik Zam, yang menarik hidrogen ni. Baik, kalau Prof kita dah tengok dah yang penghasilan kita perangkap dan juga yang tiada apa orang kata proses ni
maksudnya di setiap ni dia mesti ada kos yang berbeza-beza. Yeah. Which one is much more efficient actually? Okay. Kalau dari segi kos, kalau yang green ni sebenarnya kos dia is about 3 to 7 USD per kilogram. Per kilo? Which is, yes, which is about, saya rasa dalam RM30 lah kan, dalam 12-30 lah. So kalau yang grey ni, kos dia adalah lebih kurang 1.5 hingga 3 USD per kilogram. It's about like $20 kan. So kalau blue tu in between. So blue ni tadi ada pemberangkapan kan, dia jatuh in between. So kalau lagi bersih, kos dia akan mahal. Mungkin another challenge of hydrogen kan. Tapi itulah kos dia. So the cleaner the hydrogen, the higher the cost is. Dia sama je lebih kurang dengan apa orang kata macam kita pakai petrol sekarang pun. Yeah. Maksudnya kalau minyak tu lagi mahal lagi better. Betul. Dia macam tu lah. Right. So kita faham kalau kata the new energy ni selalunya orang akan kaitkan dengan cost. Dan yalah macam Prof pun cakap tadi, kereta EV dia sebenarnya cost dia lebih mahal sebab sebab kita ada baca nak buat satu kereta EV ni ibarat buat 10 kereta ICE. Untuk satu kereta dia 10 kereta ICE. Tapi kita dah dengar hydrogen punya energy dia memang kita kata total change. Maksudnya tak perlukan mungkin yang baru ni lah baru ada mining kan. Tapi those things yang sebelum ni dia tak perlukan mining, tak perlu ada kerosakan yang kata besar lah kita buat untuk get the hydrogen. Mungkin satu hari nanti kita from these three, grey, blue and also green, mungkin green ni akan dominate the hydrogen macam mana Prof? Yeah. Kita nak tengok sebenarnya juga. that is our expectation lah. Green hydrogen yang akan jadi future kind of energy. Because kalau kita berbalik kepada yang apa yang kita boleh kata dalam masa terdekat mungkin kita tak boleh dapat. Because green ni at the moment memang kat mana-mana pun is quite expensive. In fact yang digunakan oleh Toyota Mirai pun belum green lagi totally. Tetapi proses tu adalah green. Contoh bila diguna hydrogen, there's no any emission of that in the car. No matter dia guna blue, no matter dia guna green, no matter dia guna grey, yang penting tu adalah kereta tu zero emission of CO2, right? Tetapi yang akan contribute kepada CO2 adalah proses penghasilan dia juga, kan? Jadi saya boleh kata bila green is the energy expected for future. Namun dalam masa terdekat ni, we still can use the blue and also the grey. At least kita boleh kurangkan dari segi pencemaran kereta tu sendiri. Kalau fossil fuel kita ada sulfur, kita ada macam-macam. Normal ICE kan, kat situ kita dah boleh kurang. Walaupun daripada segi penghasilan hydrogen tu kita boleh guna as by-product yang telah dihasilkan. Okey. Baik. Penerangan yang begitu kita katakan padat. Jadi kita berhenti seketika untuk beri laluan segmen selepas ini. Kembali lagi.
kembali lagi untuk segmen seterusnya. Tadi kita dah bercerita berkenaan dengan ekonomi hidrogen, macam mana apa fungsi hidrogen dan juga kala-kala hidrogen kita dah tengok tadi satu persatu dia punya fungsi. Jadi mungkin kita nak terus kepada negara-negara yang orang kata dia dah contribute banyak on hidrogen punya basis. Mungkin Dr. Wong boleh kupas sedikit berkenaan dengan negara-negara macam tadi Papua dah terutama lagi on hydrogen punya basis kan. So negara mana sebenarnya yang mulakan dan mana yang kita nampak macam dia dah ke depan dengan hydrogen energy actually? Sebenarnya jika kita tengok kan, kita tengok dekat region Asia lah, region Asia ni kita ada Jepun dan Korea. Dua negara ini sebenarnya dah lama mereka venture dalam bidang teknologi hidrogen ini. Jika kita tengok seperti infrastruktur tadi, kereta Mirai kan, kereta Mirai is actually kat antara yang first kereta fuel cell yang dihasilkan. Okay? Walaupun dia taklah digunakan secara sangat disebabkan tekanan sangat kos lah. Tetapi teknologi ini dah kita katakan dia dah mature. Okay. So untuk Jepun ni memang dia banyak explore dalam bidang teknologi selama ini sehingga dia dapat mengeluarkan kenderaan jenis apa lah, menggunakan hidrogen. Untuk this year jika kita pergi ke Expo pusat mereka launch pula satu kereta baru. Dia punya nama dia guna Toyota Crown. Dia punya perjalanan guna satu tank hidrogen ini dia boleh sampai 800 km. So dia punya teknologi memang dah semakin advance. So jika kita tengok dari Korea pula, Korea sebenarnya pun Korea, mereka ada satu stesen pencana pasir dulu yang memang menggunakan fuel cell. Tapi dia high temperature fuel cell. Jenis fuel cell dia fokus pada fuel cell. So di sini kita nampak dua kategori fokus kepada teknologi fuel cell yang memang very advanced. Dan kita tengok China lah, kita tahu kan baru pun eskalasi baru bertolak kan. Baru bertolak pulang. So China kita nampak macam mana, memang dia memang sangat agresif dalam pembangunan ekonomi hidrogen. Sampai dia sekarang fokus kepada nasional hidrogen. Dia tak just dari sumber yang tidak boleh diperbaharui, tetapi sumber yang boleh diperbaharui contohnya macam suria, wind, even biomass pun sekarang kita pernah explore dalam ini. So dia target adalah menjadi penambah hidrogen terbesar di dunia lah. So nampak dia ada value chain dia sebenarnya. Ada yang fokus kepada downstream penggunaan hidrogen di dalam mereka ataupun menggunakan sebagai penjalan masa. Ini ada yang menjadi ekspor utama hidrogen. Okay. Ada beberapa country lagi lah, contohnya dekat Eropah kan. Eropah pun sebenarnya mereka agresif dalam bidang ini dengan pelaburan. Dia memang cover the whole value chain termasuk infrastructure and so. Tapi yang fokus utama sebenarnya mereka pun fokus on the regulation and standards. Tanpa regulation standards, walaupun kita ada teknologi tu, macam mana kita nak deploy di negara masing-masing, itu susah kan. So that is their core dalam contributing dalam. So maksudnya setiap negara tu dia ada masing-masing peranan mereka masing-masing. Macam bila kita dah nampak dah negara-negara besar ni dia lebih fokus kepada producing and export. Ada yang start on missionary punya base, ada yang start on regulations. Kita pun faham memang perlu ada regulation, rules and regulation kan, sebab yalah kalau macam dulu untuk kata petrol saja, semua sumber-sumber sebelum ini dia ada rules and regulation macam mana kita nak handle, macam mana dia punya tahap kepanasan semua kan. Sama juga dengan renewable energy.
macam mana kita nak produce, macam mana kita, ialah kalau kata dia perlu dikukus, macam mana dia perlu dibuang dan semua kan. So kita dah nampak dah perkara itu ke depan. Mungkin last kita nak tanya kepada Dr. Wong, setelah kita melihat negara-negara tadi kan, daripada Japan, Korea, China dan juga European country, apa peranan Malaysia yang Dr. boleh mungkinlah kalau buat masa sekarang ni, apa yang kita nampak Malaysia punya side yang ke arah hydrogen? Terima kasih atas saya soalnya sangat-sangat menarik lah, sebab kita sebenarnya tu dalam peringkat awal dalam maju ke arah hydrogen. Walaupun kita dah ada GTR pelan tersebut, tapi dekat Malaysia ni kita di peringkat yang di mana kita macam Prof kata tadi, kita ada beberapa projek aktivis tu untuk explore ataupun potensi setiapnya, setiap katanya stage dalam perkara hydrogen ini. Tapi yang nampak dekat Malaysia adalah sebenarnya dalam pengurusan hydrogen. Okay, ini salah satu lah seperti yang macam kita tadi, kita ada projek-projek di Sarawak, Perak dan yang di mana mereka fokus kepada teknologi dan sedang hydrogen. Okay. So yang itu nampak agak clear lah dalam vision kita as a Malaysia. Betul. Mungkin kau boleh tambah sikit lah. Itulah untuk menyambut yang itu, sebab saya tengok Malaysia lihat kepada banyak aspek. Pertama adalah dari segi banyak kan, tengok segi environment, yes, kita pada polisi kerajaan menggunakan 70% pencemaran kan dalam 24 juta dari segi kesedaran. Kita juga ada segi kementerian tadi untuk menyokong kementerian lah, maksudnya Malaysia menjalankan polisi dan sebagainya. Jadi juga berkaitan hydrogen, jadi apa yang kita buat untuk menyokong polisi kerajaan. Kita tengok juga dari segi industri, kita tengok industri besar sekarang ini di Malaysia dan juga dah mempunyai kesedaran. Kami dekat UKM kita dah ada yang dulu dengan saya 2019 dan sedang berjalan projek bersama Petronas dan juga yang bersama dengan Sarawak Energy di Sarawak pun banyak juga berkaitan dengan regulator daripada UKM sebenarnya. Kita juga lihat dari segi masyarakat, tadi kita macam ada semua kita bawa ke education memberi kesedaran kepada masyarakat daripada anak-anak juga ke dewasa hingga yang tua. Dan satu lagi akademik kita perlu ada kesedaran kepada akademik. Itulah mungkin kita ambil peluang lah bersama pihak internship, selfie juga lah, kita berkenal juga lah kan. Kita juga ada program-program yang tadi saya beritahu, sarjana apa ni, khusus ataupun sarjana penyelidikan yang mana memang menekankan kepada pembentukan skills Malaysia ni ke arah hydrogen. Dan untuk makluman juga banyak graduates daripada peringkat master dan PhD ni belum sempat graduate kena grad. Banyak ada daripada Unitan, daripada TNP, Petronas kan, dia dalam PhD kena grad. Jadi itulah saya rasa mungkin UKM bersama UKM Shape ni telah memberikan satu platform juga lah pada orang di luar sana di Malaysia ni untuk polish skills dalam hydrogen. Jadi kita ada dari segi teori dan juga dari segi praktikal, hands on. Apa kita ada nak promo lah sikit kan? Boleh. Baik, okay, terima kasih Prof. Jadi kalau ikutkan soalan kita berkenaan dengan ekonomi hidrogen hari ini ataupun hidrogen sebagai sumber tenaga masa hadapan itu dah terjawab daripada segi ekonomi hidrogen dia, dari segi kluster hidrogen itu sendiri dan juga peranan negara-negara itu kan. Dan juga Prof dah beritahu yang UKM ada program-program yang ditawarkan secara sepenuhnya fully research, dan juga kita ada tawarkan juga program yang dijalankan secara coursework. Boleh buat part time kan? Betul. Boleh buat luar waktu kerja. Betul. Jadi ada pilihan untuk anda, sama ada nak memilih secara fully research yang memang betul-betul nak into the hydrogen, ataupun boleh jadi inilah tenaga pengajarnya untuk master coursework di UKM.
Jadi mungkin itu sahaja daripada kita. Terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih juga kepada Dr. Wong sudi hadir ke dalam podcast kita pada hari ini. Jika anda inginkan maklumat lebih lanjut berkenaan dengan program yang ditawarkan oleh UKM Shape, anda boleh saja ke laman sesawang kita UKM Shape, ataupun boleh saja follow social media UKM Shape, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Jangan lupa, insyaAllah kita bertemu lagi di episod akan datang. Sampai sini saja. Assalamualaikum. Bye.